Assalamualaikum dan salam sejahtera. Ini adalah modul drone atau pesawat kecil. Apakah yang akan anda pelajari di dalam modul ini? 1. Apakah itu drone? 2. Jenis-jenis drone. 3. Aplikasi drone. Dan 4. Internet of Things atau juga dikenali sebagai IoT. Apakah itu drone? Drone merupakan pesawat kecil yang lazimnya dilengkapi dengan kamera. Pesawat kecil ini dikawal dari jarak jauh dan tiada juru terbang. Walau bagaimanapun, ada drone yang tidak dikawal dari jarak jauh tetapi terbang secara otonomi. Kita boleh mengkategorikan drone berdasarkan kepada bilangan kipas, saiz atau kebolehan jarak penerbangannya. Drone-drone boleh terbang dengan jarak yang sangat dekat, jarak yang jauh, mempunyai saiz berbeza seperti saiz nano, mini ataupun besar, dan mempunyai bilangan-bilangan kipas yang berbeza-beza seperti 3, 4 dan seterusnya yang dikenali sebagai tricopter, quadcopter, hexacopter atau octacopter. Mari kita lihat komponen-komponen utama drone. Seperti yang dapat dilihat pada skrin, terdapat beberapa komponen utama drone. Antaranya propeller motors, CPU dan IMU sensor, kamera dan juga bateri. Di dalam drone terdapat flight control atau pengawal penerbangan. Ia telah diprogram dan juga merupakan antaramuka dengan peranti elektronik lain seperti gyro, sensor pecutan dan juga ia berfungsi untuk melaksanakan kawalan penerbangan. Di dalam drone terdapat kipas-kipas yang menghantar kuasa dengan menukar gerakan putarannya kepada tujuan. Drone juga memerlukan pemancar dan penerima untuk tujuan komunikasi. Manakala CPU pula berfungsi untuk memproses input sensor dan IMU pula berfungsi untuk mengukur dan melaporkan daya khusus dan juga kadar sudut badan menggunakan input daripada sensor pecutan, gyroskop dan juga magnetometer. Drones juga menggunakan teknologi Global Positioning System atau GPS. GPS membolehkan drone untuk menentukan lokasinya yang sebenar dengan ketepatan yang tinggi. Lokasi ini diukur dalam masa yang nyata dan ia amat penting untuk navigasi yang tepat, untuk kestabilan drone, untuk merancang perjalanan serta menghindarkan daripada halangan. Internet of Things atau IoT merupakan salah satu teknologi sokongan untuk drone. Apakah itu internet? Internet ialah rangkaian yang menghubungkan peranti-peranti antara satu sama lain. Apakah yang dimaksudkan dengan thing? Thing merupakan peranti seperti komputer, mesin, objek-objek dan juga drone. IoT adalah rangkaian peranti-peranti yang berhubung antara satu sama lain melalui internet. Di dalam sistem IoT, data disimpan sama ada pada peranti ataupun disimpan di cloud. Mari kita lihat beberapa aplikasi IoT. IoT digunakan secara meluas untuk perkakasan di rumah, seperti CCTV, peti sejuk, mesin basuh dan juga IoT digunakan oleh kenderaan-kenderaan berotonomi.
Contoh-contoh peralatan IoT adalah smart home devices atau peralatan rumah pintar, wearable devices iaitu peranti boleh pakai, dan IoT juga digunakan di dalam industri. Mari kita semua lihat aplikasi drone. Drone dan AI serta IoT membolehkan drone dikawal dari jarak jauh melalui internet. Dan kecerdikan buatan membolehkan drone mempunyai pelbagai aplikasi yang dapat membantu manusia. Apakah antara contoh aplikasi drone? Pertama, drone boleh digunakan untuk pemetaan dan pembinaan semula di 3D. Drone yang dilengkapi dengan teknologi penglihatan komputer boleh mencipta peta terperinci rupa bumi dan juga struktur serta menjana model 3D persekitarannya. Di dalam precision agriculture ataupun pertanian ketepatan, drone digunakan untuk menganalisis kesihatan tanaman, mengenal pasti kawasan ataupun penyakit. Drone juga boleh digunakan untuk kecemasan serta mengurus bencana. Dalam senario bencana, drone boleh membantu dengan usaha mencari dan menyelamat dengan mengimbas kawasan yang besar dengan cepat dan mengenal pasti mangsa yang terselamat ataupun dalam keadaan bahaya. Kesimpulannya, terdapat kelebihan dan kekurangan drone. Antara kelebihan drone adalah ia dapat mengakses dan mengawas kawasan udara, di mana drone boleh sampai ke lokasi yang sukar atau berbahaya dengan mudah. Drone juga amatlah cost efektif serta cekap, di mana pelbagai aplikasi seperti fotografi udara boleh dilaksanakan dengan menggunakan drone tanpa keperluan helikopter. Tetapi, drone menimbulkan kebimbangan privasi dan juga risiko keselamatan. Drone boleh digunakan untuk menangkap imej atau video tanpa kebenaran. Drone juga boleh mengganggu pesawat, terutamanya di kawasan-kawasan berdekatan dengan lapangan terbang, kerana menerbangkan drone secara tidak bertanggungjawab boleh mengakibatkan kemalangan. Terima kasih.